Hilang mata ni. Ada lagi macam tak ada, macam apa nama dia, tangkap-tangkap ikan tak ada. Kita tengok lah nanti. Pergi ke ujung sana tengok dulu. Pancing tak pasang lah. Buat dikit pancingnya. Tapi orang ni tak, hari ni tak ada ramai lah orang mancing. Ini pejabat buka hari ni, orang kerja. Tengok ke ujung sana. Tengok ni. Ni satu pancing. Sampai ujung sana tu. Okey. Cuba tengok sana tu. Yang tak ada tangkap ya. Tengok dulu. Pancing sana tu. Pergi dekat motor hari ni, pakai motor pergi. Kalau pergi ke ujung sini. Tu nampak tak? Pergi ke sana. Ada lagi dia. Bunyi tadi. Bunyi burung ya. Bunyi umpan banyak ni Dul. Itu bunyi dia. Ada tarik sikit-sikit dengan anaknya rasa tak? Tapi sana tu cantik Raul. Banyak ada cantik. Banyak tangkap sana tau. Ini try sana pula. Tadi orang tu ada pokok kan? Ni pokok ni. Gua ada tangkap pokok ni. Kalau tak ada kalau pagi. Di sini masalahnya kalau ada boleh kereta sampai enaknya sini. Naik ke sini. Ni. Apa? Tapi dia orang pakai kereta setakat kita hari itulah rugi dia. Tapi situ lubang masuk sana jangan kereta nak masuk. Itu pendek tu. Jadi kunci paki tu ni. Yang abang dapat yang sebelah ni bagi tu dia banyak dia. Itu kan pika bot kan? Ada belah sini. Tak banyak dapat. Yang mana ni lagi tu? Yang video aku dapat 3 ekor ni kan. Kejap je dia pagi tu dia balik. Kita dapat 2 je, kita dapat 1, dapat 3 dia. Hari ni kita mancing di dekat Jendram, dekat apa nama dia, kembang-kembang belakang ini sekali. Tapi macam nampak kaya hari ni tak ada, nak tarik pun. Dekat ikan pun tak ada. Ikan lagi sekolah pun. Ni ayam tak banyak kat sini. Tengoklah dulu. Ini boleh makan nasi dulu. Sini enak sejuk angin. Aduh. Bestnya lah bagi angin. Ada tangkap pun semua. Kadang-kadang berlering-lering bunyi pancing. Bunyi burung. Hari-hari itu situlah. Dengar-dengar tu bunyi ni berlering. Tapi jaga pancing tak ada bergerak. Bunyi burung. Ikan boleh ikan kali ni.
Timbul lah. Timbul tengah lah, nyelam. Geli. Geli. Geli kau. Cacing ni panas nak sedap. Ya, betul. Bau tu. Oh iya, suruh tentang tali pancing ke sana tali ada siko. Bila lah ikan nak tarik pancing pun dah apalah. Apa dah kita di bau dah main. Orang kan jalan kok tu. Biasa dia nak lalu ke Hilian tu, lalui tu kok. Bunyi kau terbang. Cepatnya rasanya hari-hari ni pun. Wah, baru semalam rasain puasa. Lagi pula. Lagi pula. Tu rasa-rasa nak balik kampung. Tu dalam keadaan sekarang ni payahnya. Minta hantar dengan anak-anak. Daripada sibuk kerja. Minta hantar dengan peda. Apa lagi sibuk kerja. Nak balik sendiri. Takut awak dapat apa hal di jalan kerana awak dah sehat. Nah, jadi macam Datuk Tam yang gitu. Hilang sudah awak di jalan, tentu ke mana bayar ni. Tam gitu kan meninggalnya di apa di dalam bas je. Dalam bas meninggal ni tu nasib baiklah tu dia ada bawa telefon. Dia kan target anak itu sampai jam sekian tapi ayah dah sampai, dia telefon ni ayahnya tapi yang mengangkat orang. Dia cakap orang ni ayah kau dah meninggal, ada ke hospital, pergilah anak ke hospital. Nasib baiklah telefon dia ada juga pedah ni kan. Angkat datang ni hospital. Lalu telefon tak ada, kat mana dia nak cari, kita dah mati. Tak nak risau awak. Ayahlah. Tunggu kat hospital lah. Tengok tiket dari mana dia. Kalau dia di Jambi, dia di Jambi, polis itu kan polis lah. Makan masuk lah. Sampai Jambi. Di mana ni? Yalah macam Toli tu. Toli hari tu dah beberapa hari. Kemudian meninggal accident di dekat Pekanbaru. Bila? Dah lama dah berapa tahun dah. Itu kan hari tu kan dengar cerita lah. Dia pergi ke Pekanbaru tu apa namanya, pergi ke tempat kerja lamanya ataupun tengok anaknya tu. Tak tahu lah, lupa yang tu. Dia pergi Pekanbaru. Tapi waktu tu dah lama dah ada kabar berita dia. Memang masuk ke Facebook, siapa yang kenal orang ni, nama ni. Kemudian dia accident lah, meninggal. Ada kat situ kat sini. Kalau apa silakan hubungi sini. Tak baca dia anak dia. Ayah tak ada kabar lah, ayah pergi ke sana tapi tak ada kabar sampai tak sampai kan. Balik pun tidak. Ni kan Toli kan buat rumah di dusun. Lepas itu dia disusul lah, ia betul ayah dia. Di situ lah ketahuan dia. Awak takut macam tu lah tu. Muka tahan je lah walaupun apa gini. Daripada cucu nak telah menghibur. Lama mana dulu dengan Petaniza? Dulunya lah dah lama. Dulu Toli ya? Dah lama dah. Awak ingat? Lama juga lah. Berapa tahun juga lah Petaniza bawa sekolah. Waktu awak balik dulu ni dah meninggal lah. Lama meninggal. Yang tuan buka takut tu. Buka kadang-kadang awak tu pergi mancing je lah. Pendek je, mumu dua-dua tak? Bazari, sepik putih. Sepik putih. Sepik kakang. Apa dia gambar? Sepik kakang. Sepik kakang yang meninggal. Dia berapa orang yang meninggal? Sepik kakang, Bazari, sepik kakang, Toli. 3 orang aja meninggal. Tinggal lagi ni tu Din Gendut. Gendut. Gendut lah. Si Gepuk. Ada dengan Toli, Gepuk. Ya. Gepuk lagi ya? Ada. Din, Gepuk, Hud. Lagi ada Hud tu siapa nama dia? Yang kahwin yang budak orang baru. Hud. Ada lagi. Siapa lagi? Ada Hud lagi? Siapa dia? Yalah berjantan seorang tu. Siapa nama tu? Entah siapa nama ni. Lupa. Sama mengantar dah lupa nama dia. Dia buat mobil apa? Motor. Buat motor. Hari ni panas tu. Tak ada ramai orang mancing sini hari ni. Tengok sebelah sini ada tapi bawah pokok sana tu ada. Saya tengok je. Nampak tu. Tu di bawah pokok tu orang duduk.
Ada seorang. Dia berlindung untuk kena panas buat. Ini nampak air tanah, ya hati-hati. Kalau buaya ni. Kita ada pergi motor. Tu dia mancing ni. Apa dibawa ni tu, payung apa tu? Ni ada pokok ara ni, dia boleh bawa umpan pancing. Ni aku patin nama Dul. Boleh kita ambil. Sama-sama. Ada buat umpan ni nak. Kali umpan ni. Ini merah tu. Lagi dia jatuh bawah lagi. Apa patin nama? Sama nanya ni. Boleh nanti. Tengok. Ni lagi mentah, kalau dah masak ni dia macam ranum tu. Merah dia tu macam merah darah. Merah hati ayam. Dia mentah. Ni bagi untuk pancing ni. Tengok. Ni kecil. Tapi selama saya mancing ikan sini kabar di sini, saya ada satu kali pakai ini. Dan nak makan panggoti juga lah, ikan nak makan. Ini banyak sini. Tu saya nampak kadang-kadang budak mancing ambil umpan, ambil ini buah hara ni untuk memancing. Orang juga boleh. Ni. Baru masak. Merah tu lembut. Manis tak? Kita boleh makan kan? Ikan boleh makan. Tapi kalau kita tersesat di jalan, di hutan, kalau tak ada makan lah, tapi kesekarang janganlah makan, jangan tak ada makan lain pula. Yang sekali makan, apa sekali makan tu yang mati lah. Terus ini semua kerbau, ya Allah. Risau juga tengok ni. Kerbau. Kan? Warna merah. Tuan kerbau nampak tu. Berderet tu. Banyak tu beratus kerbau kat sini. Itu kan yang namakan sini kerbau, apa nama itu, lombong kerbau. Tu nampak sana tasik. Tasik tempat dia lah. Banyak tu. Tu pengembala dia tu. Pengembala dia tu India Sing tu. Tapi kerbau ni tak ada yang gemuk, dia semua kuru-kuru saja. Jangan cukup makan ni, kasihan tengok tu. Beratus tu. Kalau kat sini seorang-seorang tengok kerbau takut pula, takut dihusung gitu, mampus. Banyak tu. Tengok motor ni. Kat motor je ni. Kalau kat sini, kalau ada nanti kat sana tak ada tarik dia. Di sini selalu dapatlah dulu. Mancing tak tarik ni tadi. Umpan bagus banyak. Dia buah hara ke pangkal tu. Ada yang merah satu tu, mana merah tu. Nak try ubat umpan sekali. Gagal ni lah. Tengok YouTube. Tengok macam kau buat ni kena je. Ayah tidur. Baru dah masak ni, mampir banyak. Bawah ke dalam bulan dia. Jadi kalau dah masak nanti banyak jatuh bawah ni. Dah masak dia. Ni ada masak dia tengok. Macam ni lah kena buat umpan pancing.
makanan ikan patin ni. Boleh apa tu boleh? MB tu. Ini apa? Masa orang dia campak dia sedap. Ada isi kot. Apa benda isi dia? Tutup ni tengok. Tuan tu. Tu. Ada apa isinya yang antik-antik? Elok buat balik. Kamu mai dalam. Tengok dalam ni apa? Apa dah? Nak lagi. Ya. Payahlah. Buang. Motor. Tapi kain nak tu ni. Inilah nanti kalau ikan umpan pun habis. Abah sakir ni ayam ni. Ikan harapan ayam dipanggil ya. Inilah ni hari ni tak ada kurang beruntung lah, biasa sini banyak dapat ikan. Di sini lah selalu kadang 2 ekor dapat ke sini. Di sawit dia apa tu pun? Yang sana tu. Angin kot. Dia kalau ditarik sih beringan. Angin tu. Banyak ikan lampau sini. Sekejap abang panggil. Mana abang dia panggil ikan? Tengoklah dulu cakap. Kata abang kita tunduk di dalam apa tu? Kata macam ayah hadiah tu. Ayah kan selalu kan kata air cek itu kan. Kata lah. Aku duduk dalam sini. Itu dia tegak dia tu. Cek. Ikan banyak yang datang ke. Ikan terlebiat kan. Banyak yang datang. Dia kan biasa orang bagi makan balik itu dia datang. Kita bila terkecuk tu ingat kita bagi makan datanglah dia cakap. Banyak itu dia bah. Banyak ni. Ya walah agak ikan ni memang banyak, kalau ikan tak ada mana nak datang. Banyak yang datang semua macam lompat tu. Wih banyaknya kau. Biasa bagi makan. Orang bagi makan situ. Memang ikan kalau biasa tu orang datang macam tu cakap. Bukan ikan liar yang di sana tu kalau panggil mana nak datang cakap. Ni ikan jinak cakap. Dia tahu orang bagi makan. Tengok kalau kita bagi makan dulu kaki kita dia naik kaki tu. Ikan jinak. Suami awak tu. Ini dia tadi tu. Dia naik tadi lagi besar. Ada 2 ekor.